Aku kagum dengan cara orang Jepun seimbangkan dua dunia, antara budaya tradisi yang halus dan teknologi yang melangkaui zaman. Dari kuil purba yang penuh makna ke bandar yang berdenyut dengan neon dan inovasi, Jepun sentiasa mengingatkan aku bahawa kemajuan tidak perlu meninggalkan akar. Dan di tengah kesibukan Tokyo terletaknya Ginza, simbol kemewahan, seni dan gaya hidup urban Jepun. Mari kita tengok apa yang buat Ginza istimewa. Selamat pagi, hari ini last day Saturday. Aku dah check out and just leave my luggage tepat kedai lobby ni. So I'll pick up later. Hari ni kita nak pergi ke Ginza. My flight is at night tonight. So kita akan pergi Ginza, the shopping district. Naik Asakusa train. Hari ni korang ikut aku naik train lagi. So I'm gonna show you daripada Asakusa nak pergi Ginza, naik Asakusa line saja. Kita berhenti tepat Shimbashi punya station. Jalan dalam 8 minit. Aku nak cari kasut untuk my lovely wife. Onitsuka. So Ginza, tempat Jepun ni, is the shopping district lah. Mungkin macam depan Singapore, Orchard Road ke apa. Dan depan KL mungkin KL nya town. Yeah, so macam biasa kita akan gunakan Suica Card. We take the Asakusa line going to Shimbashi. Aku just show korang macam mana aku navigate tempat Jepun gunakan Google Maps. Instruction dia very clear actually, very detailed. So insyaAllah tak dapat tak mudah lah nak sesat. Tapi kalau tempat Shinjuku lain macam semalam. A1, A2, A3. Sekarang kita tukar kepada Suica Card again. Suica Card balik. Kita keluar A1 sebelah kiri, A2 to A3 sebelah kanan. So kita keluar kat sini. Okay, IC card. There you go. 220 yen. 220 yen daripada Asakusa sampai ke Shimbashi station. That means aku ada dalam 600 yen. Balik sempat nantilah. Kalau tak just top up saja. Ni semua kirakan subway bawah tanah. Yang ni semua basement tempat shopping center. Kita pergi tempat A3. Exit A3. Oh, tutup A3. Ok, A3 tutup. Kita terpaksa pergi ke A2 lah. Let's see kalau kita keluar A2, what happens? Nanti kita tengok Google Maps ni. Ok, kita pergi tempat A2. Ini dia macam itu juga. Portable punya vacuum. A22, A21. Sana pergi tukar train. Let's just go. Ni exit. Kita naik atas saja. Okay, kita cuba naik atas sini. The main thing is to get to the main road tempat luar. Dan kita ikut Google Maps lagi, akan tunjukkan macam mana nak pergi ke kedai Onitsuka yang aku nak pergi ni. Okay, we get our GPS reading. Walk to Onitsuka Tiger. A3 tak ada. Roughly around that side. Maybe aku ambil the main road sana. Ni dah area dekat Ginza lah. Nice. Okay, mengikut ni I'm in the right direction. So I have to walk dalam 8 minit terus ke sana. Shimbashi Ginza. Cuaca sekarang tempat Tokyo ni mendung the whole week. Next week pun dah ramalkan mendung hujan. More hujan next week orang ramalkan. Dia dah autumn dah, belum fully autumn.
temperature makin sejuk. Sebab dengan single jacket dengan t-shirt okey lah. Right. Oh, cantik kimono dia. We walk straight there. The tour groups So I think korang boleh join some tour groups macam ini. The local tour guide akan bring you all jalan-jalan in the specific area where you choose. Yang untuk shopping semua lah. So guided tour tak sesat lah. Tapi yang those yang more adventurous macam aku ni, kita sendiri pergi cari. Should be nice. $16 Pro, wah, Apple Store style lah. Besar. Okay, tempat Jepun ni public announcement quite macam ni, quite common tau. Macam-macam dia buat announcement. Tapi sini dah tutup. So aku rasa kita boleh jalan dah. Tutup apa? Kita tak jalan sini. Masa ni maybe tempat dia high end ni shopping area. Tu dia cika. Oh my god. Kena queue ke masuk? Ramainya orang. Wow. Hari ni hari Sabtu and along this road, this is around Ginza. Dia ada road close See that? So road close, orang kalau nak belanja tempat sini, orang kalau nak shopping, wah best Really road close. Aku tengah-tengah jalan ni. Tengah-tengah jalan di Ginza, Tokyo. So sini memang dia punya shopping district Tapi aku rasa ni macam high end shopping district. Piaget, Balenciaga. Dia punya brand ni branded punya. Tapi aku rasa mesti tempat Ginza ni ada juga kawasan yang dia punya brand bukan mahal sangatnya barang-barang lah. So this one is probably macam Orchard Road, high end punya Orchard Road punya area tempat Singapore. And tempat KL, the Golden Triangle lah kayaknya. Ada orang nak buat shooting lagi Okay, sengaja kita jalan tengah-tengah jalan ni. Tengok ramai orang. And aku akan ambil street photography after this, so I will not be vlogging. Orang ambil gambar banyak, aku pun nak ambil gambar banyak. Nampak ni, masih macam-macam gambar dia ambil. Kalau ada geng, boleh je ambil gambar aku kan. Best juga. Let's go, see. So this is the Ginza Street Association. So probably they will have the road closed every Saturday ke, ataupun maybe satu important event ke, tak tahu Okay, best guys. Tengah-tengah sini diorang boleh taruh macam gazebo, boleh duduk relax. How cool is that? Wow. Imagine tengah-tengah jalan kau duduk macam ni. Tak ada kereta, tak ada apa. Nice. I'm gonna switch off. I'm gonna take some photos. Kali ni aku guna kamera baru aku, Nikon FM2 yang aku beli di Shinjuku. Filem hitam putih ni bagi jiwa lain. Setiap klik terasa jujur, tanpa warna tapi penuh rasa. Inilah wajah Ginza dari pandangan lensa lama yang menangkap masa, bukan sekadar gambar. It's a very interesting experience.
Jalan-jalan ambil gambar orang tak kisah pun. Dia punya feeling sendiri, dia punya vibe sendiri cool lah. Syok lah aku tengok. Masa sebelah aku ni pun dia tengah relax, ambil gambar, dia selfie. I think Saturday is tempat diorang punya holiday, not say holiday, non-working day, and ramai orang keluar pergi shopping. So Ginza area dia buat road close. Ramai orang dapat santai lah. And they also give macam signs gini, okay, no bicycling. Korang nak kena, korang kena apa? Turun daripada basikal dan jalan. So it's a walking punya tempat. And these two officers, they really jalan dengan signboard, no cycling, push your bike. Macam itu, push your bike. Aku rasa adanya road close sampai the whole stretch, maybe 1 kilometer gitu, 1.5 kilometers daripada sana, starting dekat dengan the train station aku naik tadi dengan ke sini. So these are all the train station yang Ginza line, and then ada 3 line, GH dengan M. So kalau aku nak balik nanti aku boleh naik sini, naik Ginza ni line. Yang ada recording banyak juga. Definitely sekarang kalau tengah lunch time, restoran mesti full. Lepas ni aku nak cuba pergi tempat halal tendon punya halal, which is quite near here. So I'm gonna have my lunch tempat situ nanti, insyaAllah. So this is in Ginza. Sudah jalan straight, it should be up there. Mudah lah. Ramai orang, relax. The vibe, the shopping and Saturday easy vibe. Wow. Memang seronok. The temperature is about, I think 24 degrees or 23 degrees. Just nice cooling untuk jalan-jalan. Turn left. I think maybe should be there. Dah jumpa tempat tendon halal ni. Dia dalam bangunan macam shopping center. Dia pun dia in the map was Sogo Pharmacy je. Anyway, ni tempat tingkat 2. I went to the toilet kejap tadi, and the line dah panjang. So we're gonna climb up here, naik tingkat 2. Kalau tak silap ni the tendon ni, and go up. Ya, dah ramai orang. Ni dia. So you have to queue lah. Ramai orang di sini cari. So we're here, kita queue mungkin setengah jam ke apa. Okay, finally dah dapat tempat dalam tendon punya restoran ni. Semua geng Singapore. Semua geng Singapore. Right. Dan sebelah sini pula geng Malaysia. Malaysia kita semua. Nice. Satu best bila datang tempat makan ni kan, mesti jumpa pun member-member Islam ni makan sama-sama. Nice. So kan tengok, this is the chef. That's how he cooks. Restoran dia kira tak besar. Specialty dia sikit halal. Dia pun ada jual dia tendon sauce, halal tendon sauce kalau nak beli. Macam ni cawan mushi. Bismillah. Oh, sedap elok. Nice. Sedap. Sedapnya elok lah. Sedap tu lah. Oh, sedap betul. Korang mesti datang sini kalau datang tempat tu, Ginza.
daerah sini memang tak rugi. Makanan dia berasa sangat. Really authentic Japanese food. Halal. Itu dia, halal. It was a good meal. So sekarang kita keluar. Tadi aku nampak cafe, kopi. So it's nice to get a coffee. Sekarang baru 2.57 dekat pukul 3. Pukul 4 insyaAllah nanti aku boleh balik naik train ke hotel apa tu, and then get my barang-barang, terus boleh take my time naik train pergi ke airport Haneda, and then I'm gonna just park down there for 4-5 hours tunggu flight pukul 10.55 malam. Jom kita cari the cafe. Itu saja yang aku dapat persembahkan dengan korang dan bawa korang jalan-jalan di Tokyo. Dan nak balik ni, aku dah sampai balik ke Asakusa. Saya lagi nak ambil bag and then terus naik train pergi ke Haneda Airport, Terminal 3. Kita naik aku bawa korang jalan lagi ke tepi Sumida River. Sumida River di sini. Hari tu kita dah jalan di hari tu kita tempat sana. Okay. So this is Sumida River. Itu yang monumen paling common sekali. Belakang tu ada Tokyo Big Tree. Orang mancing. Sumida River pun ada ferry punya service, ataupun maybe this is the boat punya tour lah, Sumida River. So guys, terima kasih dengan aku. This is the end of the Japan series. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye. Sampai di sini sahaja episod kali ini, dan terima kasih masih bersama hingga ke penghujung video. Jangan lupa like dan subscribe dan kongsikan video ini. Nantikan episod akan datang bersama saya, Osman. Assalamualaikum.